Penyanyi popular dari US, David Anthony Burke, akhirnya dah ditangkap secara rasmi sebab disyaki terlibat dalam pembunuhan seorang budak perempuan yang baru berusia 14 tahun ni yang bernama Celeste. Untuk korang yang tak kenal David ni siapa, maybe korang familiar dengan lagu yang pernah boom dekat TikTok ni. Kes ni jadi kecoh bila hujung tahun lepas, mayat seorang budak perempuan umur 14 tahun ditemui dalam keadaan yang dah reput teruk dan juga dipotong-potong. Disorok pula dalam bonet depan sebuah kereta Tesla milik penyanyi itulah. Dan yang menjadikan dia ni sebenarnya dah hilang lebih setahun setengah sebelum mayat dia ditemui. Dia pernah few times sebenarnya lari daripada rumah sebelum ni, tapi kali ni dia hilang terus tanpa jejak dan tak pernah balik dah lepas tu. Kereta Tesla tu pula berdaftar atas nama David. Lagi mengejutkan, masa mayat tu dijumpai, dia sebenarnya masa tu tengah buat world tour dan masih teruskan persembahan sebelum akhirnya dia terpaksa membatalkan tour ni. Lepas je kes ni viral, ramai internet detektif mulalah gali sendiri untuk dapatkan maklumat. Dikatakan Celeste yang baru berusia 14 tahun mungkin ada hubungan rahsia dengan David yang masa tu baru berumur 20 tahun. Lebih mengejutkan lagi, ada dakwaan hubungan tu dikatakan dah bermula sejak Celeste ni berumur sekitar 11 atau 12 tahun. Mak, abang dan juga cikgu Celeste semua pernah sahkan yang masa dia ni hilang, dia memang ada boyfriend yang bernama David. Even pada hari dia hilang, dia dikatakan nak pergi jumpa lelaki tu. Ada juga bukti yang buat orang lagi curiga, termasuk tatu yang sama bertulis "Shh" pada jari telunjuk kanan kedua-duanya. Selain itu, ada lagu unreleased bertajuk Celeste yang dikatakan ditulis masa David berumur 18 tahun dan Celeste masa itu baru berusia 12 tahun. Yang lagi menyeramkan, ada klip live stream lama yang menunjukkan kelihatan seorang budak perempuan dipercayai Celeste berada dekat belakang masa dia sebenarnya telah dilaporkan hilang. So, bila orang mula perhatikan semula semua muzik David, ramai jumpa elemen gelap dalam lagu dan juga video muzik dia, termasuk visual mayat dimasukkan dalam bonet kereta. Dalam lagu popular dia, Romantic Homicide, ada lirik yang berbunyi, "Aku bunuh kau dan aku tak rasa bersalah," yang sekarang buat ramai orang rasa seram bila dikaitkan dengan kes ni. Baru-baru ini juga, channel TMZ juga ada published satu video yang menunjukkan rakaman dua orang rakan David ada datang ke rumah mengadu bau busuk, which yang dipercayai ada kaitan dengan tempat mayat Celeste dipercayai dibunuh. Dan David ada minta maaf tentang bau busuk kononnya datang dari arah tandas. Setakat hari ini, polis Los Angeles telah mengesahkan yang David Burke telah ditangkap pada April 2026 dan sekarang ni berdepan pertuduhan bunuh tahap pertama termasuk dakwaan berkaitan dengan penderaan seksual dan juga mencacatkan mayat. Dia mengaku tidak bersalah dan kes ni still lagi berjalan dekat mahkamah. Pendakwa raya pula mendakwa pembunuhan ni mungkin dilakukan untuk menutup hubungan terlarang yang boleh menghancurkan karier dia. Kes ni masih belum selesai dan apa yang kita tahu sekarang mungkin baru sebahagian kecil daripada keseluruhan cerita.